Memang dah senang sangat dah saya nak buat jus buah-buah lepas ni bila saya guna hand blender daripada Philips ni. So untuk hand blender ni kita akan dapat dia punya motor yang ni. Boleh guna untuk blender yang ni dan juga chopper. Dapat cup juga. First saya tunjuk yang ni dulu. Kita just lock je kat sini dan tekan button ni. Dah boleh guna. Okay, ni saya nak buat jus tembikai. Just letak je buah-buah yang kita nak. Dan masuk sini, just tekan je button kat atas. Okay, dah siap blend, dah siap lah kita punya air jus. So, bawah dia macam ni, yang ni kita nak guna untuk blend jus ataupun nak pukul telur ke, pukul tepung ke, tak kisah. Boleh je guna macam-macam. Untuk chopper ni pun sama, kita just slot kat atas ni, tekan button. Nak buka, tekan kat sini dan tarik, itu je. So brand Philips ni, siapa yang tak tahu dia punya brand ni memang sangat bagus kan. So kalau korang nak hand mixer atau hand blender yang ni, boleh tekan link kat bawah.